Dua bantuan ini yang berjumlah antara RM300 ke RM950 masih lagi menjadi tanda tanya berkaitan dengan bila bermulanya bayaran dilakukan. Yang pertama SKAS, yang kedua adalah Syukur. Okey, kedua-dua bantuan ini adalah kesinambungan bantuan daripada tahun 2025 lagi dan telah pun disahihkan, telah pun dikonfirmkan bantuan-bantuan ini disambung pada tahun 2026. Yang pertama SKAS atau nama panjangnya Sumbangan Keperluan Asas Sarawak meliputi 3 kategori penerima, iaitu yang pertama kategori isi rumah, jumlah keseluruhan RM950, bayaran dilakukan 4 bulan sekali, bermakna RM950 dibahagikan dengan 3 untuk bayaran setiap 4 bulan sekali. Yang kedua, untuk kategori warga mas tanpa pasangan, jumlah keseluruhan RM500 dibayar 4 bulan sekali juga, bermakna RM500 bahagi dengan 3 untuk mendapat bayaran setiap 4 bulan sekali. Yang terakhir untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun, RM300 dibayar 4 bulan sekali juga, bermakna setiap 4 bulan sekali menerima RM100, jumlah keseluruhannya RM300 setahun. Mereka yang layak untuk menerima bantuan SKAS ini adalah mereka yang tinggal ataupun bermastautin di Sarawak yang mana IC-nya ada tertera K, kemudian yang lulus STR 2026. Jadi bantuan ini kalau diikutkan, bayaran pertama sepatutnya berlaku dalam 4 bulan pertama tahun 2026 ini, Januari, Februari, Mac, April. Jadi antara 4 bulan ini bayaran sepatutnya dilakukan. Dijangkakan berkemungkinan besar pada bulan Februari ataupun bulan Mac bayaran pertama bakal dilakukan. Kita masih lagi menunggu informasi memo dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Okay, yang kedua tadi adalah program sentuhan kasih rakyat Sabah dengan nama singkatannya Syukur, jumlah keseluruhan RM3,600 sebenarnya, tapi dibayar dalam 4 fasa, setiap fasa menerima RM900. Penerimanya adalah rakyat Sabah yang bermastautin di Sabah, bekerja di Sabah dan berada dalam data IKASI yang disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar. Yang ini sepatutnya fasa pertama berlaku dalam 3 bulan pertama tahun 2026, iaitu Januari, Februari dan bulan Mac. Jadi antara 3 bulan ini, tahun lepas tahun 2025, bayaran fasa pertama dilakukan pada penghujung bulan Februari. Dijangkakan untuk tahun 2026 ini juga bakal berlaku berkemungkinan besar pada penghujung bulan Februari ataupun selewat-lewatnya pada bulan Mac sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Setakat ini, kedua-dua bantuan ini masih lagi belum ada perincian yang mendalam berkaitan dengan tarikh bayaran dan sebagainya, belum lagi dikeluarkan. Jadi kita menjangkakan dalam masa terdekat ini kita akan mendengar informasi terkini berkaitan dengan kedua-dua bantuan ini.